Dia begini, kembali menoleh kepada sejarah. Kita melihat kepada sejarah daripada dulu, sejak kemerdekaan 54 tahun yang terdahulu, kita melihat bahawa bila kita bercakap soal pembangunan fizikal, pembangunan dalam bentuk spiritual, pembangunan dalam bentuk pendidikan, semua ini adalah merupakan hasil sumbangan daripada UMNO sendiri. Masakan kita memiliki 22,000 buah masjid dan surau di Malaysia kalau tidak ada yang membinanya? Tentunya yang membinanya ialah daripada UMNO dan juga Barisan Nasional. Masakan kita memiliki 14,000 orang tok imam yang dibayar gaji, yang dibayar allowance bulanan, belum kira lagi masjid-masjid daerah yang mempunyai imam-imam tetap yang S41, S44, imam masjid negeri sehingga sampai masjid negara Jusa C. So, semuanya adalah hasil garapan daripada UMNO. Kita ada 14,000 orang imam di seluruh Malaysia. Kita ada 34,000 orang daripada guru kafah seluruh Malaysia. Kita ada 3,600 orang guru takmir seluruh Malaysia yang mengajar di antara kuliah maghrib dan juga kuliah isya, di antara kuliah subuh dan sebagainya. Semua ini adalah merupakan ditunjangkan oleh kuatan UMNO. Dan kita tengok melihat agensi agama, JAKIMnya, dengan IKIMnya, dengan YAPIMnya, dengan YADIMnya, dengan pelbagai macam jabatan-jabatan agama di setiap negeri, dengan mufti-mufti yang kita martabatkan. Semua ini adalah merupakan garapan UMNO. Dan konsepnya bergerak di atas sifat wasatiyah. Pengertian wasatiyahnya ialah mudah kalau kita sebutkan begini. Wasatiyah ini bukan pengertiannya jangan buat jahat sangat, jangan buat baik sangat, jangan jadi kaya sangat, jangan jadi miskin sangat. Bukan maksudnya begitu. Konsep wasatiyah yang diajar ialah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata itu, begitulah umat wasatah. Wasatah itu sederhana dalam pengertian, bukan sederhana yang kalau kita sekolah markah 100 tak dapat 40, tak dapat 60, tetapi ambil 50, maka itu pengertian wasatiyah. Bukan. Tetapi wasatiyah ialah seakan-akan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka namutu ghadan. Seakan-akan kalau bekerja untuk dunia itu kita akan hidup selamanya. Orang yang untuk dunia hidup selamanya akan bekerja kuat. Orang yang bekerja untuk akhirat pula, wasatiyah membawa maksud seakan-akan besok nak mati untuk akhirat. Jadi kalau orang yang untuk nak makan selama-lamanya, untuk 1000 tahun nak hidup, selama-lamanya nak hidup, tentunya dia bekerja sungguh-sungguh. Kenapa kerja kuat sangat? Sebab besok nak hidup lagi, lusa nak hidup lagi, dan hidup selama-lamanya. Tapi kalau dia dah fikir dah untuk nak hidup untuk seminggu je, doktor dah bagi tahu dah, nyawa you dengan barah yang ada ni dah masuk stage 4, you punya kanser, dan kita punya limit pandangan kita kuasa Tuhan bagi rasanya seminggu. Dia tak bekerja dah. MC pun dia tak ambil dah, dia buat MC sendiri je. Sebab pasal apa? Pasal dia tahu dia nak mati lagi seminggu. Maka orang yang macam tu kerja tidak dah. Apa dia buat? Dia beramal ibadat. Banyak dia baca Qurannya, banyak dia berbuat ibadatnya, banyak sembahyang sunatnya. Tak cukup yang dia tahu tentang sunat, dia akan tanya pula kat tu ustaz, tanya tu imam pula, apa lagi ustaz yang saya perlu buat? Zikir macam mana pula yang paling afdal ustaz? Sebab dia nak mati dah lagi seminggu. Maka ukuran wasatiyah ini ialah bekerja seakan-akan hidup selama-lamanya.